UMNO ke sampai sekarang ke, dia tak nak terima kesalahan dia pasal tabung haji. Tabung haji rugi sampai 30 bilion tau. Tahun 2018. Bila kerajaan Tun Mahathir dahulu ambil alih, ada 30 bilion yang perlu disuntik balik. Kalau tidak, tabung haji itu bungkus. 30 bilion. Jadi daripada 30 bilion itulah kerajaan kena ambil balik aset dia toksik yang rugi semua ini. Kemudian terbitkan bond, ambil duit 30 bilion, 29 lah lebih kurang. 30 bilion bagi kat tabung haji. Dari situlah tabung haji masih boleh berfungsi. Tapi kalau dah rugi 30 bilion, macam mana dia nak bagi untung hibah dia tinggi tiap-tiap tahun? Sebab itulah tiap-tiap tahun 3%. Dia ada